Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua berkaitan dengan makanan halal di Yunan. Saya difahamkan di Yunan untuk mendapatkan makanan halal sebenarnya tidaklah begitu susah kerana ramai juga penduduk Yunan yang beragama Islam. Jika kita travel secara DIY, kita perlu mencari restoran yang memaparkan logo ini, iaitu logo halal di China. Bagi kumpulan kami, ianya tidak menjadi masalah kerana kami menggunakan khidmat ejen di sana. Setiap waktu makan tengah hari dan malam, kami akan dibawa ke restoran makanan halal. Untuk makan pagi, biasanya kita akan makan di hotel penginapan. Ada hotel yang mengasing-asingkan makanan halal dan tidak halal, dan ada yang tidak berbuat demikian. Jadi kita pandai-pandailah memilih makanan yang confirm halal seperti telur, roti, ubi, jagung, sayur-sayuran dan lain-lain. Hari pertama di Yunan, kami terus bergerak dari Kunming ke Dali dengan menaiki kereta api laju, tapi taklah laju manapun, sekadar 160 km sejam sahaja. Sebaik saja tiba di Dali, kami dibawa makan tengah hari di sebuah restoran halal di sini. Menunya agak banyak, antaranya ikan, daging, ayam, sayur, petola, sawi, sotong dan lain-lain. Restoran ini juga menyediakan tempat solat yang agak selesa. Cuma kena buat giliran antara lelaki dan wanita kerana tiada pengasingan dan tempat agak terhad. Di sebelah petangnya pula, kami ke sebuah lagi restoran makanan halal di Dali. Persembahan menunya agak unik. Makanan dihidang di dalam talam, di mana di dalam talam tu pula ada hiasan burung merak. Sebelum makan, kami sedikit teruja dengan cara untuk memulakan acara makan. Berasap satu talam. Tak pasti pula apa tujuan asap tersebut. Kami pula makan menggunakan sarung tangan plastik yang dibekalkan. Dalam restoran ini juga terdapat beberapa kumpulan trip lain dari Malaysia yang turut makan-makan di sini. Hari kedua pula, kami melawat sebuah perkampungan Islam di Weishan. Yang menariknya, penduduk di sini 100% beragama Islam. Makan tengah hari kami disediakan oleh tuan punya restoran di perkampungan kecil ini. Menu kali ini mi, roti, keropok kulit lembu dan sayur. Petangnya selepas menunaikan solat Jumaat, kami bergerak ke Shangri-La, iaitu kawasan tanah tinggi di Yunan yang dikhabarkan cuacanya agak sejuk. Tiba di sini, kami terus ke sebuah restoran makanan halal.
Menunya agak rare sedikit, iaitu daging yak bakar. Adakah yang pernah makan daging yak? Kenalkah binatang yak ni? Ini saya tunjukkan. Inilah rupa yak. Hidangan kali ini dihidangkan ala-ala steamboat gitu. Hari ketiga dalam perjalanan ke Tiger Leaping Gorge atau TLG, kami singgah makan di sebuah restoran yang terletak di antara Shangri-La dan TLG. Ada juga grup lain dari Malaysia yang singgah makan di sini. Kami perhatikan selama ini jumlah menu yang dihidangkan adalah mengikut bilangan kami. Kami ada 12 orang, maka ada 12 menu yang berbeza, terdiri dari ayam, daging dan sayur-sayuran. Dah 3 hari makan baru perasan. Petangnya pula kami makan di Lijiang City. Pemilik restoran ini merupakan imam di masjid yang kami singgah solat tadi. Menu juga pelbagai. Yang bestnya kali ini ada udang dan sotong. Untuk hari keempat pula, kami ke Jade Dragon Snow Mountain yang berada pada ketinggian 4,506 meter dari aras laut. Menurut ejen kami, tidak ada restoran halal di sini. Jadi, kami dibekalkan dengan pack lunch yang mengandungi beras, daging dan sayur. Cumanya pack lunch ni perlu melalui proses heating terlebih dahulu menggunakan bahan pemanas yang disediakan bersama pack berkenaan. Kami ditunjukkan cara memasaknya. Kena pandai tahu caranya kerana kalau tersilap proses, nasi mungkin jadi mentah. Petangnya kami sekali lagi ke sebuah restoran halal yang terdapat di Pekan Lijiang. Restoran ini ada 2 tingkat. Kami makan di tingkat atas. Di tingkat bawah pula, di samping ruang makan, terdapat juga jualan makanan ringan dan minuman. Untuk hari kelima pula, kami sekali lagi menaiki kereta api laju. Kali ini kami kembali semula ke Kunming City. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Jadi untuk makan tengah hari, kami dibekalkan dengan pack lunch yang disediakan oleh restoran milik Imam Masjid Lijiang. Menunya ringkas sahaja, iaitu nasi, daging dan sayur. Sampai di Kunming City dan selepas bersolat di Masjid Yongning, kami ke sebuah hotel yang menyediakan sup cendawan. Petang ni kami semua pakat-pakat makan sup cendawan. Di samping itu, nasi, telur dadar dan sayur-sayuran juga disediakan. Hari ke-6, selepas penat shopping di Lau Si Wan Wholesale Market yang besar gila, kami singgah makan tengah hari di restoran yang terletak dalam perjalanan ke Naigu Stone Forest. Menu kali ini ada itik salai. Yang makan itik salai katanya sedap. Saya tak tahu rasanya kerana tak makan itik. Petangnya adalah dinner terakhir kami di Kunming City sebelum bergerak balik ke Malaysia. Kali ini kami makan di restoran yang terletak di bawah Masjid Ancheng. Menunya mi beras seperti laksa yang dihidangkan dalam mangkuk yang aduhai besar gedabak. Mi-nya pula perlu direndam dengan air panas bersama dengan bahan-bahan mentah seperti telur dan sayur-sayuran. Rendam dan tunggu sehingga masak, barulah boleh dimakan.
Demikianlah pengalaman grup kami makan-makan masa lawatan ke Yunan. Makanan agak mewah dan kebanyakannya kami tak dapat habiskannya. Ada yang tidak makan menu-menu yang dihidangkan kerana tak sesuai dengan tekak mereka. Namun semuanya okey, tidak ada yang kelaparan.